Waktu Allah suruh sujud dekat Adam, Iblis waktu tu dia engkar. Siapa bisik kat dia? Jihad lawan nafsu. Nafsu ni kuat, tuan-tuan jangan main-main. Tuan-tuan jangan pandang lekeh dengan nafsu ni. Syaitan ni tuan-tuan, dia jahat lagu mana pun dia duduk luar kita tuan-tuan. Dia boleh bisik ke luar nafsu ni duduk dengan kita. Nabi Adam AS, dia pergi makan buah khuldi. Ya Allah tak bagi Nabi Adam makan pokok larangan, dia pergi ambil makan. Nabi Adam pergi makan buah khuldi tu, siapa bisik kat dia? Syaitan bisik dia. Syaitan bisik kat Nabi Adam, suruh makan buah khuldi. Waktu Allah suruh pergi sujud dekat Adam, Iblis waktu tu dia engkar. Siapa bisik kat dia? Nafsu. Jadi di antara nafsu dengan syaitan ni siapa lagi kuat? Nafsu lagi kuat. Syaitan kalau mai depan tuan-tuan azan kat dia, dia mai lah tu macam tu kat limah ke apa kan, tu azan. Tapi dengan nafsu ni tuan-tuan, kawan yang duk azan tu, dia tengah duk azan ni, sedap azan aku hari ni, dia main-main. Allah tanya kat dia, aku siapa, kamu siapa? Dia kata aku, kamu. Kata kat Allah ke tu? Allah ambil dia rendam dalam neraka berapa lama, angkat dia keluar. Kamu siapa, aku siapa? Aku, kamu. Allah rendam dia dalam neraka, angkat dia. Kamu siapa, aku siapa? Kamu, aku. Ui, subhanallah. Allah tahak dia tak pergi makan. Waktu tu baru dia kata, kamu tu Allah, aku hamba. Tu nafsu.